Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Yang dihormati dan dimuliakan Ustaz Dr. Engku Ibrahim, penonton-penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nama saya Muhammad Wathiq Syahmi bin Rostam Afandi, nombor matrik 076633. Saya daripada kelas Usuluddin SEM 6, Usuluddin B. Baiklah, pada video ini saya diberi tugas oleh Dr. Engku untuk menerangkan dan memberi ulasan berkenaan video oleh pengarang kitab kepada subjek yang kami pelajari pada SEM kali ini, iaitu subjek Dirasat fil Ilmil Kalam, yang mana pengarangnya adalah Dr. Mahmud Hasan Al-Syafi'i. Ini dia kitab Madkhal ila Dirasati Ilmil Kalam. Siapa sebenarnya Dr. Syekh Hasan Al-Syafi'i ini? Nama yang diberi ialah Hasan Mahmud Abdul Latif Al-Syafi'i, atau lebih dikenali sebagai Syekh Profesor Dr. Hasan Al-Syafi'i. Beliau adalah seorang tokoh ulama kontemporari zaman kini. Beliau dilahirkan pada 19 Disember 1930 di Beni Suef, Mesir, dan dibesarkan dalam keadaan yang penuh persekitarannya dengan suasana masyarakat yang mendirikan pendidikan agama dan keilmuan. Dan dari situ beliau mula berminat mendalami terhadap ilmu berkenaan dengan pengajian Islam, khususnya dalam bidang bahasa Arab dan dalam bidang falsafah. Seawal usia kanak-kanak, beliau telah berjaya menghafaz Al-Quran 30 juzuk, dan beliau menyertai institusi Al-Azhar di Kahirah pada tahun 1944. Beliau lahir 1930, 1944, 14 tahun, tingkatan 2. Pendidikan awal di institusi Al-Azhar ini membentuk asas keilmuan beliau untuk dalam disiplin ilmu agama, serta membuka jalan pada pengajian lebih tinggi dalam bidang akidah dan falsafah Islam. Dalam peringkat pendidikan tinggi, Syekh Dr. Hasan Al-Syafi'i telah memperoleh ijazah sarjana muda dalam bahasa Arab dan pengajian Islam di Darul Ulum Universiti Kahirah pada 1963. Dan pada tahun yang sama juga, beliau menyambung pengajian beliau dalam bidang akidah dan falsafah Islam di Fakulti Usuluddin Universiti Al-Azhar. Kemudian beliau juga melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dengan memperoleh ijazah kedoktoran PhD dalam falsafah Islam dari School of Oriental and African Studies, University London pada tahun 1977. Dari aspek semangat ilmiah, Dr. Syekh Hasan Al-Syafi'i telah menghasilkan pelbagai karya yang penting dalam bidang falsafah Islam, tauhid, teologi ni Usuluddin lah, dan dalam bidang tasawuf. Beliau juga telah menerbitkan lebih daripada 10 buah kitab ilmiah serta lebih daripada 30 kajian penyelidikan yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah di dalam dan di luar negara. Antara karya beliau adalah kitab yang kami belajar pada SEM ini, iaitu kitab Al-Madkhal ila Dirasati Ilmil Kalam. Itu beliau juga terlibat dalam penyemakan teks warisan Islam serta penerjemahan karya di dalam bahasa Inggeris. Antara karya terkenal beliau ialah Ghayatul Maram fi Ilmil Kalam, kajian terhadap falsafah At-Tusi, serta koleksi puisi Agharidul Hub wal Hurriyah yang mencerminkan keluasan ilmu dan kepelbagaian minat beliau. Dengan itu tamatlah tangan saya berkenaan dengan biodata Dr. Mahmud Hasan Al-Syafi'i ini. Jadi kita akan pergi kepada ulasan video YouTube ceramah beliau. Video YouTube ceramah beliau berkaitan kelas Ilmul Kalam yang kami ambil adalah video pelajaran ke-14, syarahan kitab Al-Mawaqif oleh Imam Al-Ijzi. Video bertajuk Darsu ke-14, syarah kitab Al-Mawaqif Al-Ijzi Ilmul Kalam oleh Dr. Hasan Al-Syafi'i, dan dikeluarkan oleh YouTube channel Al-Azhar pada Azhar TV, iaitu Al-Azhar punya YouTube channel lah. YouTube channel Azhar TV ni mempunyai lebih kurang 205,000 orang pelanggan, subscriber.
dan merupakan antara platform yang menyiarkan kuliah-kuliah agama daripada para ulama Al-Azhar, asatizah Al-Azhar, dalam pelbagai bidang yang diajar. Antaranya ada kelas hadis, kelas fiqh, kelas bahasa Arab dan kelas akidah. YouTube channel ni diwujudkan bagi memudahkan mengakses pengajian kitab, pengajian kelas di Universiti Al-Azhar melalui medium digital, khususnya bagi mereka yang tak dapat mengikuti pengajian secara langsung fizikal di Mesir. Dalam video tersebut, beliau menghuraikan dengan cara membaca matan kitab Hasan, iaitu dengan cara bertalaki lah yang kita faham, iaitu dengan membaca matan kitab tersebut satu demi satu dan memberi syarahan. Sebenarnya bila tengok video Syekh, kita boleh tengok gelagat akhlak Syekh lah. Banyak benda menarik lah dalam kelas dirasat 14 ni. Kalau kita tengok kat YouTube kan, kita boleh nampak akhlak sifat mulia Syekh, yang mana kalau ada orang masuk kelas Syekh akan stop dulu pengajian. Lepas tu Syekh akan memuliakan, Assalamualaikum ahlan wa sahlan, mari duduk sama, dengar sekali. Lepas tu jika ada orang yang nak keluar, Syekh kata silakan. Kemudian Syekh amat ramah dengan anak murid Syekh. Anak murid Syekh buat teh, lepas tu Syekh minum 2-3 teguk air teh yang dibuat oleh anak murid Syekh. Lepas tu Syekh kata, saya tak boleh minum teh, kamu minum lah, macam tu. Jadi daripada video Syekh ni kita boleh nampak lah akhlak mulia Syekh. Sangat seronok melihat gelagat Syekh, gelagat para asatizah di Universiti Al-Azhar. Dalam video kuliah tersebut, Syekh Hasan Syafi'i menerangkan berkaitan dengan maksud Al-Waham. Dalam dunia ni kita ada dua benda yang untuk cipta suatu benda kat dalam otak kita ni. Akal, sama ada dia adalah realiti, iaitu berdasarkan panca indera kita, mata, telinga, dan juga imajinasi. Waham ni pula, istilah waham ni pula berbeza dalam pelbagai ilmu. Kalau dalam ilmu hadis, waham ini adalah bermaksud kesilapan atau kekeliruan dalam riwayat hadis tersebut. Dalam ilmu mantik pula, waham ni adalah sangkaan yang lemah, yang mana belum mencapai tahap yakin. Yang mana yang kita pernah belajar sebelum ni, ada 5 tahap. Yang pertama sekali, yakin ataupun qat'i, yang mana 100% betul, yakin dah pasti. Bawah sikit, 99% sampai 50%, kita ada dhan. Dhan ni kita sangkaan kuat, masih belum yakin 100%, tapi dikira masih kuat sangkaan kita. Lepas tu kita ada syak. Syak ni 50-50, 50%, sama ada betul ataupun tak betul, ragu-ragu. Kemudian barulah waham. Waham ni adalah daripada 49% sampailah 0%. Tu yang kita belajar dalam ilmu ulum fiqh ataupun dalam ilmu mantik. Dalam ilmu kalam pula, waham ni adalah persepsi yang tidak qat'i, yang mana waham tidak boleh dijadikan sebagai hujah. So dalam ilmu kalam tak ada 4 peringkat macam waham, zon, syak, qat'i, tak ada. Kita ada 2 je, qat'i, waham. Lepas tu Syekh juga terangkan berkenaan dengan matematik, riyadiyat dengan geometri, yang mana kalau kita tengok piramid dekat Mesir sana, kita boleh tahu yang semua para ilmuwan tak pernah pun berbeza pendapat berkenaan dengan bentuk piramid tu segitiga. Tak ada pun kita tengok para saintis ni bergaduh, berbeza pendapat ukuran piramid tu berapa. Sebab matematik dengan geometri ni perkara yang mahsus, perkara yang kita boleh buktikan dengan pengiraan, penglihatan, pemikiran kita, benda yang kita boleh tengok. Berbeza pula dengan ilmu kalam, berbeza pula dengan ilmu akidah, dengan metafizik. Metafizik ni benda yang tidak boleh kita lihat, maka sebab tu boleh banyaknya khilaf, banyaknya perbezaan pendapat dalam ilmu akidah dengan metafizik ni. Dalam video tersebut juga Syekh ada sebut tentang kalau semua benda yang qat'i ini adalah benda yang mahsus, benda yang macam matematik, geometri, benda yang perlu dibuktikan, kena lihat dulu, guna panca indera kita mahsus
untuk tahu benda tu betul atau tak betul, benda tu ada atau tidak ada. Syekh bagi contoh. Okay, dalam otak, dalam kepala kita ni ada minda, kita ada akal, ada minda. Kita tak nampak pun akal dengan minda tu. Adakah bermaksud kita tak ada akal, kita tak ada minda? Tak semestinya. Begitu juga dalam benda-benda perkara-perkara yang lain yang kita tak boleh nampak menggunakan mahsus ni, percaya indera kita. Antaranya graviti, benda-benda berkaitan dengan sains kan. Antaranya graviti, gelombang radio, oksigen. Semua tu tidak menandakan, semua tu kita tidak boleh membuktikan menggunakan mahsus. Kita tak boleh cari dia menggunakan percaya indera kita. Adakah maksudnya benda tu tak wujud? Graviti tak wujud, gelombang radio tak wujud, oksigen, akal kita tak wujud? Tak semestinya. Jadi itulah perkara yang Syekh sebut, yang mana perkara qat'i ini tak semestinya berdasarkan hanya melalui mahsus. Antara contoh lain, keseluruhan lebih sikit daripada separuh mustahil. Sebab separuh tu, sebahagian tu mestilah lebih sikit daripada keseluruhan. Antara contoh yang Ustaz bagi dulu, saya berada pada tingkat 3, saya nak turun tingkat 5. Tak boleh, sebab tingkat 5 mesti kena naik. Dia bukan turun, dia naik. Tak boleh terima macam mana ada boleh, kalau kita ada kat tingkat 5, tiba nak turun tingkat 11. Tak boleh, tak boleh terima akal. Mesti pergi tingkat 11 tu mesti naik. Macam itulah akal, wajib akal kita. Jadi antara perkara qat'i yang kita belajar adalah Allah itu wujud, pencipta pada alam ini. Alam ni mesti ada pencipta. Mustahil, contoh kalau dalam kelas tiba-tiba je ada orang tulis nama saya, macam Ustaz beri contoh kan, alif, ya, mim, ayam, ada huruf tersusun, orang boleh faham. Mustahil tulisan tu boleh ada tiba-tiba, mesti ada pencipta. So akal kita tak boleh terima kalau tiba-tiba alam yang sistematik ni ada orbit, bumi berputar, ada 4 musim berlaku, peredaran bumi, matahari, bulan, memang tersusun rapi dan teratur. Mustahil tiada pencipta. Akal kita tak boleh terima. Macam golongan etis yang diorang fikir alam ni tercipta dengan sendirinya. Kalau mereka betul-betul belajar dan faham, otak diorang tak diseleweng dengan benda-benda, dipengaruhi oleh benda-benda lain, mesti orang boleh fikir dengan sebenar-benarnya, yang mana dunia ni ada pencipta, Allah itu wujud. Dan Syekh ada sebut juga tentang, kita sebut tadilah, satu benda ni wujud mustahil kalau dia wujud dan tak wujud pada masa yang sama. 3 tu lebih banyak daripada 1. 1 tambah 1 2. Jadi jika seseorang itu ragu dalam perkara yang asas ini, bermakna ada masalah dalam akal fikiran, fahaman mereka, ataupun diorang terpengaruh dengan ideologi yang salah. Antara yang kita boleh beri contoh, konsep Trinity. Ada ni mak Tuhan, anak Tuhan, Roh Kudus. Maksudnya orang Kristian ni ada 3 Tuhan lah, tapi diorang anggap 3 tu satu Tuhan. Sepatutnya 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 lah. Tapi diorang anggap anak Tuhan tu Tuhan, mak Tuhan tu Tuhan, Roh Kudus tu Tuhan. Dia pemikiran akal tu telah dipengaruhi oleh ideologi yang salah. Jadi yang akhir sekali, apa yang kita boleh simpulkan adalah, apa yang kita boleh simpulkan daripada pengajian kitab dalam video Syekh kali ni, kalau nak faham sesuatu istilah tersebut, kita kenalah faham mengikut konteks dan bidang ilmu yang betul. Contoh al-waham ni maksudnya berbeza. Contoh dalam ilmu hadis, waham ni bermaksud kekeliruan dalam riwayat. Dalam ilmu mantik usul fiqh, waham ni peringkat keyakinan. Dalam ilmu kalam pula, waham ni bukan qat'i, yang mana tidak boleh dijadikan sebagai hujah yang kuat. Jadi yang akhir sekali, tujuan ilmu ini adalah membina keyakinan yang benar, bukan sahaja sekadar warisan tanpa faham, iaitu yang mana seperti yang kita boleh sebut taklid buta lah. Ada kata-kata ni, jangan hanya mewarisi iman dari keluarga, tapi bangunkanlah iman dengan ilmu dan hujah serta kefahaman yang benar. Itu saja pembentangan saya dalam video ini. Apa yang kurang, semua daripada saya, dan semua yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Hakikatnya dua-dua itu, baik dan buruk itu adalah daripada Allah SWT.
Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.